seorang pengusaha ladang kelapa. Seperti kita nampak, memang jelas di sini memang tanaman kelapa jenis matak yang saya usahakan kat sini. Tanaman kelapa di sini bermula sejak tahun 2014. Diusahakan daripada tanah kosong yang kita clearkan dan kita mula tanam sehingga sekarang. Usia pokok di sini dah mencecah 7 tahun dan menghasilkan buah seperti yang kita nampak sekarang. Setelah awal pembibitan saya dalam bidang ini atas dorongan orang tua, sebab permintaan kelapa di tempat saya sendiri memang tidak mencukupi. Dasar supply yang kita dapat daripada orang kampung memang tidak mencukupi, termasuk sekarang dah saya tanam lebih kurang 600 pokok pun masih tidak mencukupi. Saya ambil inisiatif ni untuk menanam dan membuat benih untuk tanaman baru sebagai ganti dan saya supply kat luar. Sebelumnya, kita orang dah usahakan tanaman lain dekat sini. Dan kebanyakan tanaman memang tak sesuai dengan keadaan tanah dan geometri yang ada dekat sini. Kita dah cuba pelbagai tanaman seperti mangga, limau, semua tak menjadi. So, kita cuba inisiatif menanam kelapa dan akhirnya kelapa menunjukkan sinar yang baik. Ini jenis kelapa yang saya tanam dekat sini seperti tuan-tuan nampak. Kita dapat matak gold dan matak green. Kelapa ni dia menghasilkan buah yang banyak berbanding dengan kelapa yang kita nampak sebelum ni. Kelapa dekat kampung-kampung, tepi pantai sebagainya. Dan isi dia yang jenis ni memang tebal untuk dibuat santan dan air ni juga manis. Utama penjagaan, kita meracun, kita tak boleh meracun di kawasan pokok, kawasan pohon sebab ada efek pada akar dia. Selain itu, pengemburan tanah untuk pembajaan adalah sangat penting. Selain daripada itu, sistem peparitan sangat mempengaruhi kebesaran pokok. Jika air bertakung di sekeliling pokok akan menyebabkan dia punya akar rosak dan menjadi efek buah dia akan luruh. Ada beberapa biji yang kita nampak sini, tak semuanya akan menjadi pokok yang baik. Walaupun daripada baka yang sama, kualiti benih pun akan membezakan hasil pokok tu. Seperti kita nampak sekarang, macam benih yang ni boleh dikatakan benih yang baik. Daripada segi shell asal dia, buah dia, maka tunas dia keluar dari depan dan dia akan membuka seawalnya dan menjadi dahan-dahan baru. Dan kemungkinan pokok ni akan cepat berbuah jika telah ditanam lah. Kalau kelapa, memang kalau rumput sepatutnya memang tak ada memberi kesan kepada dia lah. Tapi masalah dia, untuk orang yang buat maintenance, nak pembajaan, akan terganggu dengan rumput-rumput tu. Selain daripada itu, pengumpulan buah. Jika rumput tinggi, kita nak cari buah tua, kelapa tua tu payah. Tak seperti kalau macam ni luas, kita boleh nampak dekat mana buah tu. Itu menjadi satu isu utama. Kedua, seperti salah satu faktor keselamatan juga adalah sebenarnya rumput ni dipotong. Kelapa ni tak mencukupi. Walaupun sudah menghasilkan buah yang kira banyak, masih tidak mencukupi sebab industri kampung memerlukan seperti kelapa tua untuk membuat kerisik dan sebagainya. Yang muda dia orang buat air, yang separuh matang tu ada yang beli untuk buat coconut shake. Pada asalnya memang saya nak buat dibawa ke bandar besar untuk dijual, tapi permintaan setempat tak mencukupi juga. Cabaran terbesar, banjir. Banjir mengefekkan pembesaran pokok. Sebab apabila air daripada saya tanam dulu lebih 600, sebahagian daripada dia, kebanyakan hampir mati dah masa tu. Kita kena rawat balik apa semua, pembajaan apa semua sampai dia sihat kembali. Cabaran kedua, seperti bila dah berbuah, haiwan-haiwan seperti tupai, monyet semua datang membantu lah kata dia. Selain daripada tu, kes kecurian kita dapat elak. Tip saya untuk anak muda, pertanian ini sebenarnya bukan satu pekerjaan yang memalukan. Industri pertanian ini salah satu yang membantu sektor ekonomi yang ada di tempat kita. Untuk anak muda yang ada tanah bapak mak di kampung, usahakanlah, tanamlah kelapa. Sebab penjagaan kelapa ni lebih mudah daripada pokok-pokok lain. Untuk kita mengambil buah dia macam buah tua, bukan kita kena petik dia
kita tunggu dia jatuh, tu dah duit tu. Kita kutip je, tak payah kita nak tunggu dia, nak kait dia, tak apa. Yang tua tu dia akan jatuh sendiri. Memang akan ada pembeli, jangan risau. Yang muda pula, kalau kita dapat supply yang banyak, kita boleh hantar dekat restoran-restoran dengan harga yang baik. Kalau dikirakan dengan durian, kelapa ni harga dia lebih kurang tau. Sebab durian tu bermusim. Dia orang jual mahal tapi bermusim. Kelapa ni sentiasa ada. Daripada ilmu, kebanyakan jangan kita malu bertanya. Kita kena tanya dengan orang yang lebih pakar. Sekarang ni agensi kerajaan seperti Jabatan Pertanian apa semua ada membantu kita. Selain daripada itu, kita boleh surf daripada laman sesawang apa semua. Kita boleh Google untuk cari informasi pasal kelapa. Kita kena tengok keadaan tanah kita macam mana perawatan dia. Sebab lain tempat dia mengandungi protein tanah yang lain, tak sama. Jenis-jenis kelapa ni, cara penjagaan dia berbeza. Seperti kelapa kampung, kelapa matang, kelapa pandan, kelapa mawar, masing-masing mempunyai kriteria pokok dia sendiri. Dia tak sama. Ada pokok yang suka tempat teduh, ada yang suka tempat yang panas, tanah basah, apa semua. Dia berbeza-beza. So kita kena tengok pokok apa yang sesuai. Seperti pokok matak ni yang kajian dah dijalankan oleh Tania sekian lama. Pokok ni sangat sesuai di kebanyakan tempat yang ada di Malaysia. Seperti saya katakan tadi, kita boleh cari di laman sesawang apa semua. Pasti ada yang boleh membantu kita untuk meningkatkan produktiviti kebun kelapa kita.